Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dekat Peserai Batu Pahat. Hari ini satu lagi rumah dah siap. Rumah ni berkeluasan 25 kali 42 kaki. Harga dia 150,000, ada 3 bilik, 2 bilik air. Jom kita tengok dalam. Tengok luar dululah. Ni luar dia macam ni, luar ada dua color. Dua color boleh pilih lah color apa nak. Okey, macam ni lah keadaan dia luar. Dia guna atap metal deck Euro. Kita ada percuma security door percuma kita bagi. Ni konsep dia, nak cakap konsep apa tak tahulah, ni konsep konsep Melayu lah, konsep Melayu moden. Konsep Melayu moden lah. Ini minimalis lah, minimalis. Ini dengan design yang owner sendiri pilih lah, tingkap dia semua owner sendiri pilih. Jom kita tengok sini lah. Ini beranda dia. Beranda dah siap lampu, kipas. Ni untuk santai-santai depan, letak kerusi, meja, minum-minum kopi sini. Kalau nak parking tak boleh lah, pasal dia kecil. Tapi kalau nak buat parking pun boleh. Sini sambung sikit awning, dah boleh parking dah. Ini dia punya tingkap, pemilihan color tingkap owner ni pilih sendiri. Color tingkap ni warna hitam. Lepas tu dengan dia punya frame dia warna coklat gelap. Frame dia coklat gelap. Ni kaca, ni frame. Ini pun sama. Memang clean lah, nampak cantik. Hitam, coklat gelap. Ini L-shape pun ownernya request. Memang ada, kita bagi dalam package. Kalau nak, kita buat. Tak nak, kita tak buat. Kaca hitam, frame coklat gelap. Ni nampak luaran dia. Okey. Wiring pun dah siap. Wiring dah siap. Ni papan meter, dah tinggal pasang meter saja. Tinggal owner pergi apply meter dan dekat TNB pasang terus meter, dah boleh duduk. Okey, ini pun owner request 1x6. 1x6 boleh buka casement lah. Inilah dia pintu security, kita bagi percuma. Tempat lain tak ada. Kat sini dia kita bagi free. Okey. Kita tengok dalam Ini ruang tamu dia. Tengok. Terbaik ada lampu. Lampu kipas semua dah masuk. Ada elbow kita bagi. Ruang tamu. Point aircon kita dah bagi. Plug semua kita dah bagi. Elbow ni, lampu kipas semua dah termasuk dalam package. Okey, plug ada. Ini ada 2, sana ada 2. 4 plug ruang tamu. Okey, ini ada tambahan lagi 2. Request by owner. Lepas tu kita masuk bilik master. Ini bilik pertama. Okey, ini bilik master. Pintu dia, pemilihan pintu dia nak macam ni. Ada 8 kotak. Dia ada 2-3 pilihan lain lah yang boleh pilih. Ini bilik master. Bilik master. Inilah dalam bilik ni. Ukuran bilik dalam 10x10. Ada plug 2, ada aircon punya plug 1, kipas, lampu semua dah termasuk. Ini toilet untuk master punya. Ketinggian tile dinding ni 5 kaki standard. Dia boleh upgrade sampai penuh, ada tambahan kos. Ni termasuk dengan toilet bowl, basin dan shower. Cuba juga ada apa tu? Aircon punya water heater punya tu plug. Okey, ini toilet dah siap semua. Pintu yang owner pilih adalah pintu ni. Design ni boleh pilih. Ini ada kualiti lah ni, ada kualiti brand Vitaly. Okey, ni toilet ni. Okey, kita pergi bilik nombor 2. Mana bilik nombor 2? Okey, ni bahagian dapur dapur. Ini tabletop. Kita bagi 12 kaki dah termasuk, 3 masuk. Tab mozaik ni memang boleh pilih sendirilah. Mozaik pilih sendiri dah termasuk, kita bagi cingki double. Ni macam ni lah kita bagi. Ada plug kat sini ada 3. Patutnya kita bagi 4, tapi dia nak sini 3 saja, sana nak 1, sana nak 1. Ini bahagian dapur masak. Sini boleh jadi ruang makan lah. Ni ruang makan dia. Boleh buat letak meja makan, sini makan, sana masak. Dapur. Okey, situ ruang tamu. Dengan bajet 150,000 boleh dapat 3 bilik dengan keluasan yang selesa.
Okey, ini untuk pintu security belakang ni dia kita tak bagilah, tapi dia tambahan. Kita bagi free gift yang luar depan saja. Yang belakang ni dia kena tambah lah. Ini owner ada buat tambahan sikit lah ni untuk laundry, untuk basuh-basuh baju ke apa kan luar. Okey. Okey, ini bilik nombor 2. Ni bilik kau penyanyi lah. Ini bilik nombor 2. 10 kali 10. Lampu kipas semua dah termasuk. Okey. Okey, ini tandas untuk tetamu semua ada. Owner request untuk tanda cangkung. Bos. Tanda cangkung, dia boleh pilih tanda cangkung boleh, tanda duduk boleh. Semua lah ni termasuk dah. Inilah keadaan dalam dia. Tandas tetamu, tandas nombor 3. Ini bilik nombor 3 lah ni. Ini tukang lah ni, dia tengah menyanyi tukang ni. Dia tengah menyanyi, kerja dah siap, enjoy kata. Exhaust fan pun kita bagi lah tu, exhaust fan pun ada. Okey. Inilah tukang-tukang yang buat ni rumah-rumah ni, alhamdulillah siap semuanya. Ni kan dengan kemas. Ini ada satu pintu. Ni untuk anjung sisi untuk anjung sisi. Kalau sini tempat makan, lepas makan nak isap rokok keluar sini. Boleh isap rokok. Ni ada anjung sisi lagi. Okey. Lepas tu kita pergi mana lagi? Kita tengok luar lah, Kita pusing satu rumah. Ini dah siap dah ni, tinggal serah kunci je. Okey, kita pusing satu rumah. Jom kita pergi sana. Okey, kita pusing. Ni kaki 5 longkang semua dah masuk. Nanti tinggal tambak tanah lah. Kalau nak cantik tinggal letak batu kasaran kan. Nampak cantik. Ni wiring ni untuk wayar bumi punya pun ada ni. Untuk wiring punya wayar bumi. Ni kaki 5 longkang dah masuk. Kita di belakang ni. Dia punya anjung sisi lah. Anjung sisi dapur tadi. Kita pusing lagi tu rumah. Okey. Ini dia tambahan lah tak masuk ni. Ini septic tank di sinilah letak. Ni septic tank. Okey, ni dia punya saluran pipe dia. Pembuangan dia waste-nya ni. Okey. Okey, ini owner ada tambahan lah. Ini tak masuk dalam 150,000 tu. Ni dia minta tambah dia anggaran dalam berapa tu hari tak ingat lah, 10,000 kot. Ni dia punya anjung tepi ni. Ni untuk dia lepak-lepak lah sini. Ni tambahan. Okey, ini tepi lah ni. Semua plug ada. Inilah dia keadaan rumah tu. Alhamdulillah daripada tanah kosong jadi rumah. Kat Peserai ni, kat Peserai. Okey, siapa-siapa yang orang-orang Peserai ke Batu Pahat nak tengok rumah ni boleh datang sini lah. Boleh WhatsApp saya bagi location. Nanti boleh datang tengok sementara sebelum serah kunci, boleh datang tengok orang Peserai Batu Pahat. Tempat lain pun kita buat, Johor semua kita buat lah. Sampai Mersing, Tangkak, Muar semua kita buat. Okeylah, setakat ni dulu. Nanti apa-apa Roger lah WhatsApp saya. Nombor kat bawah ni ataupun 011110045647. Saya Encik Teddy. Okay, Assalamualaikum. Ambil jauh sikit. Saya tarik lagi, tarik sampai nampak semua gambar rumah.